Ahli keluarga orang ramai berkumpul di KLIA raikan aktivis Flotilla. Suasana di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini dilaporkan mula dibanjiri dengan kehadiran ahli keluarga dan orang ramai bagi menyambut ketibaan 23 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla. Berdasarkan tinjauan setakat pukul 7.30 malam tadi, lebih 100 orang mula membanjiri balai ketibaan KLIA dengan membawa bendera dan sepanduk tertera perkataan Free Palestine. Pada masa sama, kumpulan itu turut melaungkan ungkapan Free Palestine dan Allahu Akbar sementara menunggu ketibaan 23 aktivis yang dijangka tiba pada pukul 10 malam nanti. Ya, kat sini baiknya semua orang. Ya, nampak tu. Turun putih tu yang pakai sarung. Yang lawan waktu ni. Yang pakai Okay. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siapa yang tanya tadi, ada ke yang pakai tudung daripada t-shirt? Nah, ni akak ni pakai. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mundur Netanyahu. Bangkit, bangkit. Bangkit Malaysia ku. Mundur, mundur. Mundur Zionis. Hidup, hidup. Hidup Palestin. Palestine.